wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Husna binti Zainal Abidin. Saya merupakan guru penasihat kepada projek inovasi Smart Card. Smart Card ialah alat dicipta untuk membantu pemasaran murid dalam topik rantaian makanan tahun 5. Objektif Smart Card ialah membantu murid dalam memahami rantaian makanan secara interaktif. Objektif kedua ialah membantu guru menarik minat murid untuk mempelajari unit rantaian makanan. Cara penggunaan Smart Card. Pemain diperintahkan membeli satu set card ekosistem. Kemudian susun pada papan utama. Jika susunan anda betul, lampu akan menyala. Jika lampu tidak menyala, bermakna susunan kad adalah salah. Papan utama berperanan sebagai rumah. Papan ini dilengkapi dengan lita elektrik yang tidak lengkap. Terdapat suis, pemegang sel kering beserta lampu. Beberapa set kad gambar lengkap dengan konduktor dan magnet. Konduktor di belakang kad akan bersambung pada lita papan utama menjadi lita lengkap sekiranya susunan kad adalah tepat. Bateri dah tak ada, tak boleh main ke? Boleh je. Main macam biasa dulu. Kalau nak tahu betul atau salah, semak dekat belakang. Kalau nombor sama, betul lah tu. Oh.